Cikgu tu nak kena cikgu. Sama cikgu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Waalaikumsalam cikgu. okey. Jadi nama cikgu Najwa Syarif. Cikgu pula Muhammad Azmi. Oh, betul ni. Hai cikgu. Hai cikgu. Hai cikgu. Cikgu Cikgu sihat. Sihat. Oh, cikgu Ya, Cikgu sudah mulakan kelas. Cikgu nak tengok kamu fokus tu kat depan ni. Betul cikgu. Cikgu. Cikgu kat sini tu. Daripada muka cikgu. Wah. Cikgu magic ni. Wah, pada saya cikgu. Cikgu. Kamu tukar aku punya dulu. Tak ada. Saya kan hijau, cikgu. Cikgu. Saya nampak macam I'm bukit speaking je. English. Hijau. Saya nampak bukit. Dia tahu tu I hijau. think that is a volcano. No. Volcano. No. Bukan gunung berapi. Oh man. Man. Itu apa cikgu? Itu apa? Apa tu cikgu? Macam saya kata What is tadi, that? hijau. Baik kata dia sikit. Jawapan paling betul Oh. dia gunung. Gunung apa cikgu? Gunung. Sekarang ni gunung. Gunung. Oh. Boleh tak nama? Don't have name? Tak tahu. No have name. Why? Why name, man? Saya pula sekarang ni apa lepas dia? Wow. Nampak? Cikgu kenapa dia berat? Tolong. Okey. Fire. Boleh ke apa ni? Aku tak tahu apa ni. Asap cikgu. Okey, baik. Cuba kamu datang ini. Tanya dengan Go. Wait. I think I know that. Okey, cuba tengok baik. Ni warna apa? Warna hijau ni. Warna hijau. Ni macam apa ni? Cuba bagi tentu. Okey, rasa macam mana? Rasa sejuk kan? Sejuk cikgu. Okey. I want to touch tu. Main. Main. Okey, duduk sini. Saya tak faham. Saya mana? Wow. Okey. Apa yang adik tengok? Cloudy. Wow. Wow. Tak ada dia. Okey. Jadi, hari ni kita akan belajar tentang kuda. Apa tajuk kita hari ni agak-agak cukup Apa itu? Saya rasa kita nak Bagi adik dengan adik boleh duduk. Cloud. Kita dah belajar hijau. Gunung. Hijau. Ada lebih. Hari ni tajuk kita gila alam semesta. Okey, anak kita tentang apa? Contohnya apa? Gunung kan? Gunung ni tempat apa? Tempat Tempat macam mana? Tempat Haiti. Tempat dia macam mana? Oh, tempat dia triangle. tinggi. Yeah. Satu lagi apa? Besar. Tempat dia mana? Hijau. Besar, sejuk. Hijau. Banyak pokok. Too many tree. Jadi hari ni kita akan belajar tentang alam sekitar. Wah. Iaitu bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi. Okey, kalau contoh muka macam mana muka? Bentuk muka macam mana? Cuba sentuh muka. Lucu cikgu. Cuba sentuh hidung. Hidung, pipi. Okey, ada rasa macam muka bongkok sikit kan? Tapi hari ni kita dah belajar tentang bentuk muka bumi. Kat bumi, tahu tak bumi di mana? Kami tak tahu. Di sini. Saya dulu. Apa ni kursi lah adik? Bumi ni kursi adik. Okey. Jadi, yang pertama kan? Okey, ni yang pertama. Wow. Satu. Okey, nombor satu sebelum kita belajar kan? Kita kena tahu peraturan dalam kelas. Okey, nombor satu apa? Macam satu kelas sebelum ni. Ingat tak? Diam. 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 Senyap dalam kelas. Okey, nombor dua. Nombor 2. Nombor dua apa peraturan nombor dua? Angkat tangan. Nak keluar. Nak keluar. Aku bagi kata anda tangan angkat tangan. Peraturan ketiga. Apa? Apa yang itu? Jangan bising. Jangan bising. Yang keempat. Yang keempat apa cikgu? Jangan kacau kawan. Ya, betul. Baik. Satu star. Okey. Jadi pelajaran pertama. Cuba kamu baca. Wow.
Gunung. Okey, gunung macam mana? Dia tadi tu. Ni bentuk dia Gunung. gunung. Nak dengar ke? Nak. Oh, tak apa. Don't worry. Gunung dia macam ni. Gunung. Gunung betul tak? gunung. Cuba adik sebut G-U-J G-U-J N-U-N-G Nung. N-U-N-G-Nung. Gunung. Junung. Gunung. Kalau sebut macam ni tu. Adik selalu sebut macam tu. Adik kita kat sini adik. Wow. So ini betul. Ini betul gunung. Rasa Gunung macam mana? Ini yang dah tahu kau. Gunung. G-U-J N-U-N-G-Nung. Gunung. Betul ke? Ya, betul sekali. Wow. Okey. Jadi. Okey, yang kedua. Oh, dah nampak. Yang kedua apa? Tasik. Yang kedua apa cikgu? Awan. Awan. Saya faham. Saya rasa Oh, saya Apa? tu. Tasik. Tasik dia kat mana? Dekat Tasik. Tasik. Tempat saya. Tasik di mana? Tempat saya. Tasik Kedah. Tasik ada air. Cikgu, saya pernah pergi Tasik. Ada air. Saya dah ramai cikgu. Saya jogi semalam. Tasik. Tasik ada kuis mana ni? Dia faham Tasik ni kat mana? Selalunya. Air. Cuba tengok dia Dekat apa? gunung. Ada gunung. Ha. Maksud Tasik dekat mana? Kaki Di gunung. bawah kan? Bawah gunung. Johor bagi gunung. Maksudnya dia macam air yang bertakung. Oh. Tahu air bertakung? Tahu. Ingat tak minggu lepas kita belajar tentang nyamuk idin tu? Ingat? Air bertakung macam tahu. Pencemaran. Pencemaran air. Dia air daripada bukit. nyamuk. Tadi kan kita belajar gunung. Gunung tempat mana? Tinggi. Tinggi. Tinggi dia Jangan marah kalau tak tengok. Jangan takut. Okey, Azam, cuba baca. Fake. Alah. Itu betul tak itu? Betul. Yeay. Pandai lah. Yeay. Nak bincang cikgu. Okey, seterusnya. Terusnya. Wow. Apa tu? Apa tu? Sungai. Betul lagi. Wow. Sungai. Kenapa tiba-tiba ada sungai cikgu? Ha? Sungai ni dari mana Sungai tu? ni tempat air mengalir. Pernah pergi ke tak? Pernah. Sungai. Pernah. Sungai saya pernah. Pernah saya mandi. Saya pernah mandi sungai Setim cikgu. Sungai Korok. Sungai Korok. Tak ada sungai Korok. Sungai panjang cikgu. Sungai Korok tak boleh mandi Adi. Oh, betul ni tu. Mandi. Sungai ini kalau daripada gunung, air dia akan mengalir daripada atas gunung ke bawah. Oh, sebab itulah ada sungai. Kalau bawah ke atas cikgu jadi apa? Jadi gitu ke? Dia tak dari sungai. Oh. Oh. Man. Kenapa cikgu? Baik pula. Cuba aja sungai. As usual. Eja buka mata. Buka mata. S-U-N soon. G-A-I guy. Sungai. Mat guy. Bukan macam tu aja. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi Jadi sebelum kita sebelum cikgu suruh kamu cuba lagi, kita nak kami cuba nyalakan kipas dia. Nyalakan kipas. Cepat nyala rasa. Jadi cikgu. Wow. Cikgu lah. Apa tu? Jadi dari Arab apa? Bahasa kita ke? Bahasa kita. Bahasa kita. Oh, salah. Dah semula. Jadi cikgu nak kamu tiup dekat kipas ni sampai lampu ni menyala. Okey, boleh. Contoh dia macam ni. Masih tak nyala tu. Oh man. Ini kita tiup. Saya kipas cikgu rosak. Apa bahasa tiup cikgu? Oh. Maksud dia apa cikgu? Fungsi dia apa?
cikgu. Awak asyik batin je. Saya tak suka batin. Kalau gitu siapa pula nak ni? Azam. Azal. Saya lah. Cikgu dulu boleh eh? Kalau gitu cuba angel sungai. S-U-N-G Sung. I-E Sungai. S-U-S-U S-U-Su. N-G-A-I ngai. N-G-A-I ngai. Sungai. Sungai. Okey. Yeay. Betul tak cikgu? Betul. Betul. Betul tak saya sendiri cikgu? Sekarang kita balik Salah. Apa nak cikgu? Allah. Balik. Balik cikgu. Tahu cikgu. Cikgu dah fokus habis cikgu. Ah, yang ketiga. Berlebar. Oh. Tebing. Apa ni? Apa dia cikgu? Apa tu? Awak ramah-ramah terjatuh. Macam main-main club lah. Jatuh. Jatuh. Okey, seterusnya apa? Cuba baca. Azam boleh baca? Boleh cikgu. B-I-N-G Bing. Tebing. T-I-N-G-D-I-G. Jadi Tebing tinggi. Betul. Bijak. Lebih tinggi dekat mana? Tinggi kot. Lebih tinggi. Ada kawasan tinggi. Lepas tu ada kawasan tak? Contohnya macam air sungai. Oh, Itu dah namanya lebih tinggi. Kalau tasik tebing tinggi juga. Pernah dengar tak peribahasa bagi air dengan tebing? Oh, ada. Tebing tu dapat kawasan tinggi. Cikgu Nur Tikah ajar. Oh, Nur Atikah ajar. Bila semalam ke? Semalam ada weekend. Dia pandai ke? Dia cantik cikgu. Lebih tinggi. Okey, seterusnya. Okey, nombor 4. Nombor 4 apa? Bukan. Tak tahu cikgu. Empat ni yang ni kan. Pantai. Cikgu tu boleh tunjuk ni. Betul lah. Apa? Pan. Pandai. We call it beach. Beach. Tinggi sekarang. Kenapa sekarang ni? Kenapa ni? Sains lah. Kita dah jadi pantai. Lagi pantai. Tadi kita semua pantai. 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 P-A-N P-A-N P-A-I Pantai. Pantai. Kenapa dia tak tanya? I love to go to beach. Cikgu tak tanya Bozai. Nak tanya kenapa pantai tu? Saya buat kerja diri. Cikgu. Berapa kita belajar hari ni? 4 cikgu. Ada 4 ya? 4 ke 5? 4 dah. 4 cikgu. Pantai, tebing, tasik, gunung. 5. Adik dah. Kasih dah. Cikgu. Okey. Jadi siapa ingat tadi? Saya. Oh, Uzai. Uzai boleh datang sini Uzai. Bye Zai. Bozai. Jangan elok Zai. Dah macam Apa cikgu? Okey. Cuba Uzai tengok ni apa? Gunung. Gunung kawasan mana? Ya. Kawasan dia tinggi. So dekat mana? Atas. Macam mana sebut gunung? Gunung. Gunung. Dia kawasan yang apa? Tinggi. Lagi? Tadi nampak asap-asap kan? Awan. Kawasan awan. Boleh duduk. Cikgu ambil gambar saya cikgu. Okey, Azam. Ya cikgu. Yang kedua kita belajar tentang apa? Cinta ku itu. Kita tentang apa lagi? Cuba datang dulu kita. Sungai. Ha? Ya, Lalu. Tasik. Ha? Tasik. Apa tu? Yang kita apa? Sebab apa? Saya bukan cikgu. Saya ni cikgu.
Saya Kenapa Azam. cikgu awak ikut lagi? Kenapa cikgu dengar dia cikgu? Dia kata apa? Okey, Azam. Dia tengok kat ni. Video apa? Cuba Azam fikir. Saya nak ambil Betul. Saya nak ambil sungai ke cikgu? Dengan, cuba letak. Dengan dekat mana? Sungai kat mana? Dekat ni ada mana? Dia tak dulu. Oh sini. Ni. Okey Azam. Ya. Okey, ni apa Azam? Yang Azam tak tadi? Azam letak sungai cikgu. Sungai. Sungai dekat mana? Cuba tengok bawah mana? Sungai dekat bawah gunung cikgu. Betul. Tak. Nampak tak? Dia macam air ni. Nampak tak? Air mengalir cikgu. Dia dekat air yang mengalir. Oh, good job, good job. Okey, boleh duduk Azam. I'm very proud of you. I'm very proud of you. Duduk ke cikgu? Hi sir. Jangan How are you, sir? kamu. Okey, sebenarnya ni tiga. Okey, Muhammad. Okay. Muadik. Okey, Muhammad. Balik. Adik. Asal sini kau tadi? Bukan petang tadi main bola. Okey, Muhammad, cuba pilih yang kedua ni. Apa yang kau rasa ni? Saya nak yang ni. Boleh cikgu? Ni apa? Cuba tunjuk kawan-kawan. Cuba katakan kawan-kawan. Yang ni apa? Apa tu? Apa tu? Saya nak tanya Baim. Apa nak tu? Saya nak tanya Baim. Lebih tinggi cikgu. Lebih tinggi. Betul. Lebih tinggi. Allah, tak tinggi. Lebih tinggi tak kat sungai ni. tak kat sungai. Tak kat. Betul, baik-baik. Balik. Saya tak suka Baim. Saya tu Bimai. Kasih je Kau kau. tunjuk kat kawan-kawan. Okey, semua ni kasih. Wow. Cuba tepuk kasih. Tasik. Cik dulu. Kasih mana you? Ngapa? Bawa mana you? Dia tak suka. Tasik ramai dah cikgu. Dah. Betul cikgu? Yeay. Dah ramai cikgu. Ini dah lengkap kan? Yeay, dah letak cikgu. Dah lengkap dah. lagi. Ada 5 cikgu. Ada satu lagi. Ada 4. Ada 4 dah. Saya ingat lagi. Ha? Cuma kat sini sebab saja ada 4 dia. Cikgu pun buat Cikgu tak buat pantai. Ada 5 lagi cikgu itu. Tak nak semua. Mana 4? Cikgu nak satu saja. Mana? Apa cikgu? Boleh Renok sangat. Semua tahu kan pantai kat mana? Betul. Dekat pantai ada apa? Ada apa kat pantai? Saya ada pantai. Ada pasir. Ada pasir. Ada Ada air laut. Lepas tu ada ombak. Ada ombak. Ada orang berenang. Ada orang berenang. Kayak aku lagi tu. Sekejap. Cikgu, Okey. Cikgu, saya ikut di kawan tu. Okey, jadi semua buat pensel semua? Ada ni. Bawa Okey. Uzai. Ada cikgu. Dapat. Sekejap. Okey, jadi ambil kawan satu. Wow. Atas Ambil satu orang. Wow. Okey. Jadi sila jawab. Lain-lain cikgu kan? Lain-lain lah cikgu. Katakan lain-lain. Tak boleh cikgu. Masuk. Nak buat apa sih? Bila tengok. Cikgu saya susuk cikgu kan? Bila tengok. Cikgu saya ada cikgu. Ini apa nama kamu buat? Boleh. Apa tu buat ni lukis? Tulis nama. Cikgu, jadi PT boleh tak cikgu? Tak saja itu. Kita 4 idol lah. Okey, sampai siap. Bagi kat cikgu Izul.
Cikgu Izzul saya nak siap. Cikgu saya siap. Bajunya. Cikgu yang semangat. Yang penting betul tak betul rakan kita cikgu. Yang penting bijak dan pantas. Betul. Kalau bijak kan betul Ustaz. Nak? Betul. Cikgu. Cikgu siap tak cikgu? Cikgu siap tak cikgu? Cikgu. Kuatnya cikgu. Cikgu boleh tanda cikgu. Okey, semua dah? Belum cikgu. Okey, siapa yang lagi cikgu? Siapa yang dah? Saya dah Angkat tangan. Saya dah. Cikgu. Dah. Cikgu bagi umur minit ni buat Kejap je. Ya. Kuat. Izzul. Cikgu. Kuat dan jahat. Betul tak? La ilaha illallah. Cikgu saya dah siap cikgu. Mana ini? Cikgu kenapa palau cikgu? Bila saya Izzul Cikgu. Cikgu. Sebelum tu Kita nak main ni pula. Apa tu? Wow, mana tu tengok asal tu. Macam asal tu. Cikgu takkan sini. Nampak cikgu? Nampak. Aduh. Kita nak mulakan empat ciri yang kita belajar tadi dengan dia punya ciri-ciri. Okey. Yang pertama, Gunung. gunung ke cikgu. Cikgu Izzul. Cikgu, macam wayang ada satu tempat yang air dia mengalir deras kalau cikgu buat. Tak tahu. Tak tahu cikgu. Cikgu duduk cikgu. Siap cikgu Izzul. Dia tantrum. Kita pandang cikgu Izzul. Cikgu, sekali lagi cikgu saya tak dengar. Ni. Air dia mengalir deras ke laut. Ya. Ada Tempat tak tinggi cikgu. Gunung, Ya. pantai, Pantai. tebing tinggi Tinggi. dengan sungai. Sungai. Rasanya mana satu yang ada tebing tinggi cikgu. Laut. Sungai. air senang mengalir deras ke laut. Sungai. Sungai. Oh. Sungai kau. Sungai. Ya. Sungai yang betul. Sungai dah cikgu. Tebing tinggi Baik bukan? tu. Apa yang tebing tinggi tu? Sungai. Salah. Baim ni baim. Cuba baca ini Baim. Orang dah berbahaya cikgu. Baim bahasa ini apa yang betul? Saya rasa Bukit. Oh, boleh pusing-pusing. Bukit. Saya rasa Bukit. gunung cikgu. Mana ada bukit? Gunung. Saya rasa gunung cikgu. Tebing tinggi ya cikgu. Tebing tinggi cikgu. Ya, yang terbaik tebing tinggi. Dia curam dan berbahaya. Okey. Udai ni kawan dengan Meme. Sini balik. Main-main. Untuk ada ombak dan pasir, Cikgu saya tanya main-main cikgu. saya Meme Paslah. Okey. Siapa nama Mimi anak perempuan lelaki ni? Meme. Mana Mimi? Oh, ini Meme. Mimi. Meme. Oh, boleh. Siapa Meme? Yang ada. Adi ke boleh Mimi? Adi. Saya dah pakai tadi cikgu. Saya yang tulis Meme cikgu. Tahu Mimi ni. Saya yang tulis. Allah, awak ke Miminya? Saya Rasa awak Azhar. Saya tidak dapat Oh, tu. buat cikgu marah. Kakak cikgu. Bukan. Ayah Saya buat cikgu cari keliru. cikgu. Cikgu Cikgu Izzul tengok ni. Diam. Okey. Ni bukan pun, memang bukan pun. Okey, Azhar. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Cikgu kan cikgu. Mola buat apa dia tu? Okey, cuba Azhar kira berapa? 4 tambah 6. Oh, 6, 7, 8, 9. 10 cikgu. 10. Cuba tengok aku. Berapa yang 10? Cuba tengok. Allah. Apa ni cikgu? Ha? Ambil 10 tu. Sebab Azhar kena denda. Ambil. Yang ni ke cikgu? Okey, tunjuk.
Berapa? Ini 10 cikgu. Okey, Azam boleh duduk Azam. Cuba tengok ada apa. Ada gunung Okey, lah, angkat, cikgu. cuba angkat. Kenapa usah angkat? Relax. Okey, dah tunjuk. Ada gunung. Ada punya. Tengok cikgu apa? Gunung. Gunung macam ni. Macam ni. Macam ni Azam. Boleh duduk. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Maafkan kami. Okey, Mak Haji. Ya, saya pula cikgu. Nama kamu Adik kan? Adik cikgu. Okey, gunung macam mana gunung? Sini. Gunung. Okey, sorry cikgu. Cikgu marah ke cikgu? Gunung. Kawasan sejuk dan tinggi. Betul. Cikgu kan? Sejuk. Okey, cikgu. Ini bagian cikgu. Cikgu Izul. Cikgu lamanya Cikgu kelas. Izul pergi mana? Akhirnya apa? Tebing tinggi cikgu. Lebih tinggi kawasan mana? Ni kalau nak tinggi cikgu. Betul. Betul cikgu. Ikau tu bukannya mak saya. Cikgu Atika mak saya. Cikgu Izul bercinta dengan Cikgu Atika je. Tak ada cikgu. Kenapa bagi matching cikgu? Cikgu Atika belum lepas kan? Belum pakai dah. Cikgu Atika tu mak saya. Alamak. Mak. Tapi Cikgu Atika tu tak kat saya lah. Okey, seterusnya. Apa tu cikgu? Wah, game. Game apa ni? Good. Okey. Ini dia saya nak buat cikgu tidak sejuk. Saya betul ni. Ni. Apa? Okey. Okey, cuba saya jawab. Siapa kata malam bosan kan? Malam ini. Siapa kata malam bosan kan? Malam ini tu scroll. Tempat nelayan cari. Oh, kat bawah. Mana saya tahu cikgu kena scroll. Tempat nelayan cari ikan laut di mana? Cikgu saya buat apa dulu? Batu-batu yang tinggi di mana apa tu? Batu yang tinggi di mana apa tu? Saya kita tanya saya dan cikgu. Alah. Ya saya. Saya dan cikgu. Okey, baik. Betul. Okey, dah betul. Hijau Okey. tu macam tu. Ini baik betul kan? Okey, baik. Dan Ha? Tadi betul apa? Jadi dapat apa? nampak bintang cikgu. Saya bilang cikgu. Okey. Mandi. Nak main lagi ke? Malah. Tak nak? Apa dia tu? Nak ke nak balik? Nak main. Nak main. Cuba main. Saya dapat 10. Menang dengan 3 sebelah kan. Hati ni tak bijak lah. Hai. Dapat apa? 1. Mana ada satu? Oh, 1. Oh, saya tahu yang ini cikgu. Nama dia Apa? Tebing Tinggi. Lebih tinggi kawasan mana? Kawasan Oh. bawah gunung. Kawasan? Tinggi. Kawasan apa? Cuba baca. Tebing Tinggi, kawasan curam dan berbahaya. Betul. Jadi bahaya kalau main kat situ. Kat mana tu? Saya dapat 1. Baik, jangan baik. Cikgu Izal. Awak janganlah bahayalah. Cikgu marah lah. Cikgu.
Tumbuk dia. Wah. Saya marah kat dia cikgu. Cikgu dah lapar cikgu, saya nak gepuk cikgu. Nak gepuk. Bukan depan bukan. Ah. Jomlah kita belajar sama-sama. Okey, suruh pada depan ada Cikgu Izul. Baik. Jomlah Hari ni apa yang kita belajar tadi? Belajar tentang gunung. Okey, tajuk kita alam sekitar. Alam sekitar. Dan kita belajar tentang lima ciri alam sekitar. Ya. Yang pertama tadi apa? Pantai. Gunung dulu Uzai. Gunung dulu lah Uzai. Siapa kata boleh dari bawah? Yang atas boleh dari bawah. Lepas tu Okey, kedua daripada atas. lepas tu kita tasik kan. Tebing tinggi cikgu. Tebing. Tasik. Tasik. Apa tasik? Tasik. Yang ketiga sungai. Yang keempat apa Uzai? Tebing. Tebing tinggi. Yang kelima tinggi. Yang kelima Pantai. betul. Betul. Beach. Pantai. Pantai is beach. Kita baca berapa perkara ini? 5. Nanti gambar ada 4 cikgu. Ayung malam pantai. Jadi berapa ada baik? Ada apa? Ada gunung. Lagi? Tebing tinggi. Sungai. Tasik cikgu. Baik. Cikgu. Okey, Okey, saya tak ini kelas. Ya. Bunyi. Okey, bangun. Bangun. Terima kasih cikgu. Suara. Cikgu nak sayang. Cikgu nak sayang.